Ini design untuk seat bahagian depan dia. Datang dengan seat full bucket yang dibalut leather dengan logo AMG. Kat sini ada leg rest dengan electronic control 3 memori. Ini design untuk bahagian dashboard dia. Datang dengan multifunction steering yang balut leather dan Alcantara. Safety features dan pedal shift. Driving mode selectors. Meter full screen dengan mileage 7,300 sahaja. Untuk infotainment dia dah datang dengan full screen yang bersambung dengan meter. Dan bila masuk reverse, kereta ni dah datang dengan 360 kamera. Control aircon. Wireless charging. Yang ni touchpad untuk korang control screen. Carbon light finishing di bahagian dashboard dan juga pintu. Dengan ambient light. Sama juga dengan dashboard, bahagian lampu dan tepi panel. Untuk kereta ni datang juga dengan blind spot monitoring, head up display dan panoramic roof. Untuk yang berminat dengan kereta ni, korang boleh roger je terus. Okay guys, jom kita tengok belah belakang pula.